Hello semua! Pernah tak anda terfikir tentang geometri yang tersembunyi dekat ladang-ladang yang kita lalu? Hari ni, kita nak bongkar strategi di sebalik setiap barisan pokok yang tersusun rapi tu. Jom kita selami corak-corak penanaman ni. Kan, pernah tak masa anda tengah pandu kereta, tiba-tiba lalu tepi ladang dan anda macam, wow, lurusnya barisan pokok-pokok ni, kemas betul. Sebenarnya, susunan ni bukan setakat nak nampak cantik je tau. Ada sains, ada geometri di sebaliknya. Semuanya untuk apa? Untuk maksimumkan hasil. Jom, kita bongkar rahsia dia. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas sekali. Ada dua sistem grid yang jadi macam tulang belakang dalam peladangan ni. Sistem segi empat sama dan segi empat tepat. Okey, yang pertama, kita tengok kaedah yang paling simple dan paling biasa orang guna. Sistem segi empat sama. Macam mana sistem ni berfungsi? Senang je. Bayangkan setiap anak benih tu ditanam pada jarak yang sama antara satu sama lain. Jadi, pokok A ke B jaraknya sama. B ke C pun sama. Hasilnya, kita dapat satu grid segi empat sama yang memang sempurna. Dan yang paling penting, sangat mudah nak urus. Jadi, senang cerita, kuncinya satu je. Jarak yang sama ke semua arah. Kiri, kanan, depan, belakang, semua sama. Sebab itulah kaedah ni jadi pilihan utama. Paling asas dan paling senang nak buat kat ladang. Baiklah, dari segi empat sama, kita beralih pula pada saudaranya, satu variasi kecil, iaitu sistem segi empat tepat. Kalau anda perhatikan betul-betul, sistem ni dia lain sikit. Dia cipta ruang segi empat tepat. Pokok-pokok ditanam lebih rapat dalam satu barisan, tapi jarak antara barisan tu sendiri lebih jauh. Jadi, inilah perbezaan utamanya. Ingat ya, jarak antara pokok dalam barisan tu rapat, tapi jarak antara barisan-barisan tu pula lebih luas. Ini yang mencipta bentuk segi empat tepat tu. Okey, segi empat dah. Sekarang, kita ke peringkat seterusnya. Macam mana kalau kita nak jadi lebih efisien? Nak guna setiap inci tanah yang ada? Jawapannya ada pada geometri yang lebih bijak. Sistem segitiga sama. Cuba tengok corak ni. Cantik kan? Dalam sistem ni, setiap anak benih ditanam di setiap bucu segitiga sama. Hasilnya, kita dapat corak selang-seli yang lebih padat. Nampak macam, ya betul, macam sarang lebah. Sangat-sangat efisien. Dan kecekapan ni bukan cakap-cakap kosong tau. Ia boleh diukur. Dengan susunan geometri yang bijak ni, kita boleh tanam lebih banyak pokok dalam kawasan yang sama. Jauh lebih banyak. Persoalannya, berapa banyak agaknya? Jawapannya 15%. Ya, 15% lebih banyak pokok boleh dimuatkan dalam kawasan yang sama. Ini kelebihan paling besar sistem segitiga berbanding sistem segi empat sama yang asas tu. Bayangkan, 15% lebih banyak pokok boleh bawa kepada hasil dan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Tapi, macam mana kalau 15% tu pun tak cukup? Macam mana kalau kita nak jadi lagi intensif? Nah, mari kita kenali sistem yang paling padat dengan pendekatan yang sangat unik. Namanya sistem siku keluang. Ya, bunyinya agak pelik kan? Siku keluang. Sistem ni sebenarnya bermula dengan asas yang kita dah tahu, segi empat sama atau segi empat tepat. Tapi ada satu twist. Di tengah-tengah setiap petak segi empat tu, kita tambah satu lagi pokok. Pokok ni kita panggil pokok pengisi atau pokok sementara. Proses dia memang bijak. Kita mula dengan sistem segi empat, letak satu pokok tambahan di tengah. Kena ingat, pokok ni hanya sementara. Bila pokok-pokok utama dah mula membesar dan pokok sementara ni dah mula mengganggu atau bersentuhan, ia akan ditebang. Ini adalah cara yang sangat-sangat pintar untuk dapatkan hasil tambahan dari tanah pada tahun-tahun awal penanaman. Jadi, apa impak sistem pokok bonus ni pada kepadatan tanaman? Impaknya sangat-sangat dramatik. Percaya atau tidak, kaedah ni boleh gandakan kepadatan tanaman asal hampir 2 kali ganda. Walaupun sebahagian pokok tu cuma sementara, bayangkanlah hasil yang boleh dapat dalam tempoh beberapa tahun pertama tu. Memang satu teknik yang sangat efektif untuk memaksimumkan pulangan dari setiap jengkal tanah. Okey, kita dah tengok beberapa sistem yang berbeza. Segi empat, segitiga, siku keluang. Sekarang, mesti anda tertanya-tanya, macam mana nak pilih sistem mana yang paling bagus? Jadi, dengan semua pilihan ni, mana satu yang terbaik? Adakah ia bergantung pada jenis pokok yang kita tanam atau saiz ladang? Sebenarnya, ada satu faktor utama yang akan menentukan segalanya. Dan ia lebih asas daripada tu. Faktor penentu utamanya ialah keadaan muka bumi itu sendiri.
Kalau tanah kita rata atau cerunnya sikit-sikit je, semua sistem yang kita bincangkan tadi, segi 4, segi 3, siku keluang, semuanya boleh pakai. Tapi, bila kita berdepan dengan bukit yang curam, ceritanya jadi lain. Kita perlukan pendekatan yang berbeza sama sekali. Di kawasan curam macam ni, kita guna teknik yang dipanggil penanaman mengikut kontur. Maksudnya apa? Maksudnya, kita tanam pokok ikut garisan semula jadi cerun tu. Macam buat teres, kita tak lawan cerun tu. Kenapa ini sangat-sangat penting? Sebabnya, ia akan perlahankan aliran air hujan. Bila air tak laju, ia dapat kurangkan dan elakkan masalah hakisan tanah yang serius. Jadi, tanah subur kita pun terpelihara untuk jangka masa panjang. Jadi nampak kan macam mana geometri yang nampak ringkas boleh bagi impak yang sangat besar pada kecakapan pertanian. Dan ini buat kita terfikir, kalau geometri boleh ubah cara kita tanam makanan, agaknya apa lagi corak-corak tersembunyi lain yang membentuk dunia di sekeliling kita setiap hari? Sesuatu untuk kita fikirkan bersama. Terima kasih kerana bersama saya kali ini.